Bayangkan satu parti politik kecil di negeri kita, negeri yang selama ini sering dianggap luar dalam percaturan nasional, berdiri teguh dengan satu tuntutan yang boleh menggoncang hubungan antara kerajaan negeri, kerajaan pusat dan bahkan gabungan yang selama ini dikira kukuh. Kini pertanyaannya bukan lagi hanya tentang logo pilihan raya atau siapa duduk di atas kerusi menteri. Ia adalah tentang satu prinsip yang katanya terjamin di dalam Perlembagaan Persekutuan dan dirangka dalam dokumen pembentukan Malaysia. Hak negeri memperoleh kembali 40% hasil daripada kutipan di negerinya sendiri. Apa yang sedang berlaku di Sabah dan mengapa ia penting untuk semua rakyat Malaysia? Mari kita ceburi bersama. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. UPKO harus guna logo sendiri selaras perjuangan Sabah First, pemuda UPKO Penampang. Itulah berita kita pada kali ini dan sebagai disclaimer, berita ini adalah berdasarkan artikel asal yang dipetik daripada portal Sabah Gazette dan Nabalu News. Di sekitar kawasan Penampang, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO melalui Ketua Pemuda Bahagian Penampang, Billy Joe Dominic, menegaskan bahawa parti itu akan tetap menggunakan logo sendiri dalam pilihan raya umum negeri Sabah sebagai manifestasi semangat Sabah First, sekaligus bersedia untuk disingkirkan daripada Pakatan Harapan, PH, jika perlu. Sebabnya, sifat dan corak perjuangan yang digariskan oleh Presiden UPKO, Ewon Benedict, yang menolak keputusan kerajaan yang menurutnya berlawan dengan keputusan Mahkamah Tinggi berkaitan hak 40% Sabah ke atas hasil persekutuan. Billy berkata, Perlembagaan Parti UPKO jelas menyatakan matlamat parti adalah untuk memperjuangkan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63 dan hak-hak Sabah dalam Perlembagaan Persekutuan. Matlamat parti ini berdasarkan semangat perjuangan Sabah First yang ditonjolkan oleh Dato' Ewon sepanjang beliau berada dalam Kabinet Persekutuan dan memimpin Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Tambahnya, penggunaan logo UPKO oleh calon-calon UPKO adalah wajar dan menyerlahkan semangat perjuangan Sabah First. Billy percaya UPKO sudah bersedia untuk berdiri sendiri, di kaki sendiri, mendengar denyutan nadi rakyat Sabah dan bersedia untuk disingkir daripada PH. Dalam sidang itu juga Billy menyatakan keputusan Mesyuarat Agung PH Sabah yang memilih Ewon sebagai pengerusi belum diselesaikan oleh pihak pengerusi dan Majlis Presiden PH susulan bantahan daripada pihak Parti Keadilan Rakyat PKR Sabah. Malah ujar Billy, PKR Sabah telah memperkecilkan Ewon dan UPKO dan perundingan kerusi hanya melibatkan pemimpin tertinggi PKR Sabah. Beliau menegaskan sudah tiba masanya UPKO berdiri sendiri dan mendesak parti kekal guna logo dan bendera sendiri dalam PRU Sabah sambil bersedia disingkir daripada PH Sabah. Sekarang, apa yang menjadikan perkara ini lebih besar daripada sekadar logo dan kerusi? Ia berkait langsung dengan mahkamah dan hak perundangan bagi negeri Sabah. Untuk konteks tambahan berdasarkan sumber yang sahih, isu ini berpunca daripada keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 17 Oktober 2025 yang mengiktiraf hak Sabah untuk menerima 40% daripada hasil persekutuan yang dikutip di negeri itu hasil semakan kehakiman oleh Sabah Law Society, SLS. Laporan ini adalah berdasarkan laporan Jesselton Times, 17 Oktober 2025. Dalam laporan Malay Mail bertarikh 19 Oktober 2025, Dato' Ewon Benedict menyambut baik keputusan itu dan menegaskan bahawa beliau akan berpegang pada prinsip meskipun berisiko kehilangan jawatan menteri. Beliau menyatakan bahawa ini bukan soal politik tetapi soal hak Sabah yang dijamin oleh perlembagaan dan MA63. Sementara itu, The Borneo Post 4 November 2025 melaporkan UPKO turut mengumumkan akan melancarkan Sabah First Roadshow, satu jelajah akar umbi bagi memperkukuh kesedaran rakyat tentang hak-hak negeri serta menjelaskan kedudukan parti terhadap keputusan mahkamah tersebut. Untuk analisis dan refleksi akademik, perkembangan ini memperlihatkan satu dimensi menarik dalam politik federalisme Malaysia, hubungan kuasa antara kerajaan pusat dan negeri. Tuntutan 40% ini bukan perkara baharu. Sejak pembentukan Malaysia pada tahun 1963,
perkara ini sudah termaktub dalam jadual keempat Perlembagaan Persekutuan. Namun, pelaksanaannya sering menjadi tanda tanya. APCO kini mewakili suara yang ingin mengembalikan semula erti sebenar autonomi fiskal Sabah. Dalam bahasa politik moden, tindakan menggunakan logo sendiri adalah simbol kemandirian, tanda bahawa parti itu tidak mahu lagi menjadi bayangan dalam gabungan nasional, tetapi berdiri atas aspirasi sendiri. Ini sejajar dengan trend politik negeri-negeri yang mempunyai identiti kuat seperti Sarawak, di mana parti-parti tempatan seperti GPS juga menegaskan kedudukan mereka di luar kerangka parti semenanjung. Namun dari sisi akademik, kita juga boleh melihatnya sebagai ujian kepada struktur persekutuan Malaysia. Sejauh mana kerajaan pusat bersedia menyesuaikan sistem sedia ada agar lebih inklusif terhadap keperluan negeri. Dalam sejarah dunia, isu seperti ini sering menjadi tanda kematangan demokrasi. Di Australia misalnya, negeri-negeri juga pernah menuntut pengagihan hasil cukai yang lebih adil. Begitu juga di Kanada, di mana wilayah Quebec menggunakan isu ekonomi dan bahasa sebagai hujah untuk menuntut lebih autonomi. Dari sudut pilihan raya pula, langkah APCO ini boleh dianggap satu strategi politik berprinsip, mengukuhkan naratif tempatan dalam menghadapi pengundi yang semakin sensitif terhadap isu hak negeri. Dalam psikologi politik, tindakan seperti ini membina kepercayaan kerana dilihat berasaskan idealisme, bukan hanya kepentingan kuasa. Namun realiti politik tetap kompleks. Tanpa gabungan besar, mampukah parti negeri berdiri sendiri menghadapi arus nasional? Itulah persoalan yang kini sedang bermain di bibir pemerhati politik. Sebagai renungan dan penutup, perjuangan UPCO bukan hanya mencabar hubungan politik, tetapi juga mencabar makna sebenar janji dalam pembentukan Malaysia. Apakah 40% hasil itu akan benar-benar dikembalikan kepada Sabah? Atau adakah isu ini akan terus menjadi bahan kempen yang tidak berkesudahan? Peribahasa Melayu mengingatkan kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, setiap negeri mesti dihormati mengikut haknya, sebagaimana rakyat di dalamnya menegakkan prinsip dan maruah sendiri. Dan seperti pepatah lain berkata, sekali air bah, sekali pantai berubah. Mungkin inilah masanya Sabah menyusun semula haluannya, bukan untuk melawan, tetapi untuk menuntut hak yang telah lama dijanjikan. Jadi para sahabat penonton sekalian, apakah pandangan anda? Adakah tindakan APCO ini langkah berani yang akan mengubah lanskap politik Sabah atau hanya strategi sementara menjelang pilihan raya? Tulis pandangan anda di ruangan komen kerana setiap suara sekecil mana pun adalah sebahagian daripada kisah besar yang sedang kita saksikan hari ini. Jangan lupa subscribe, tekan like dan hidupkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas analisis mendalam seterusnya, di mana kita bukan sekadar membaca berita tetapi memahami makna di sebaliknya. Sekian, kita jumpa lagi.